Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tugasan kali ini iaitu persembahan penghasilan produk, profesionalisme keguruan dan kepimpinan guru. Saya Muhammad Din Syafiuddin bin Muhammad Sabri, iaitu pensyarah Tuan Haji Syakirin bin Abdul Ghani. Pada tugasan kali ini iaitu persembahan yang saya akan bentangkan pelan pembangunan kerjaya saya sebagai guru, iaitu daripada guru novis hingga pemikir holistik berwawasan. Pertama, mari kita tengok iaitu 3 dimensi pertumbuhan profesional yang utama, iaitu yang pertama, dimensi psikologi. Evolusi fokus dalam mengguru dari tahap yang survival, yang mana kepertahanan diri kepada tahap kemenjadian murid. Okey, kemudian yang kedua, dimensi kerjaya, yang mana darurat rasmi menghubungkan prestasi dan pengiktirafan sistem. Kemudian yang ketiga, dimensi kemahiran, yang mana peralihan komprehensi teknikal dari kebergantungan pada peraturan iaitu novis kepada tindakan, yang mana ia perlukan kita punya kepribadian untuk membentuk kita daripada survival kepada menjadi seorang guru yang profesional. Kemudian metrik evolusi iaitu keselarasan 3 dimensi, yang mana peringkat awal, pertengahan dan lanjutan. Yang mana awal kita ada psikologi iaitu keprihatinan diri, yang mana kedua pula kita tengok keprihatian tugas, dan yang ketiga keprihatian impak. Kemudian yang kedua kemahiran, kita ada novis kepada novis lanjutan, cekap kepada mahir, yang ketiga pakar, intuitif. Kemudian yang ketiga kita ada kejaya, permulaan beraspirasi, kompeten kepada profesion, dan yang terakhir strategis berwawasan. Yang mana melalui evolusi ini peranan guru ni ditransformasi daripada sekadar penerima kepada pembentuk sistem. Kemudian tuntutan semasa ekosistem guru abad ke-21. Kita boleh lihat ada mereka pembelajaran, pemimpin digital, ejen perubahan, penyelidik reflektif, pemimpin pembelajaran. Inilah orang kata antara elemen yang perlu guru ada dalam diri mereka untuk jadi guru yang profesional dan cemerlang. Kita lihat di sini kompas perjalanan iaitu standard guru Malaysia 2.0. Yang pertama, amalan nilai profesional. Yang kedua, pengetahuan dan kefahaman. Yang ketiga pula kita lihat kemahiran PDP. Yang keempat, kemahiran berfikir dan kepimpinan. Yang kelima, kemahiran komunikasi. Yang keenam, pembangunan diri. Dan yang terakhir, amalan nilai profesionalisme. Inilah orang kata perjalanan untuk menjadi seorang guru yang profesional, yang mana kita perlu terapkan. Kemudian standard 3 iaitu menguasai 5 watak guru. Yang pertama, merancang. Guru perlulah merancang objektif sesuatu benda yang hendak dicapai. Yang kedua, pengawal, iaitu kita perlu mengurus persekitaran dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, pembimbing, kita perlu melaksanakan pembelajaran terbeza. Yang keempat pula, pendorong, yang mana kita ni perlulah memotivasikan emosi dan intelek murid. Dan yang terakhir ialah penilai, kita perlu melaksanakan PBD dengan penilaian yang betul. Yang mana kelima-lima inilah penghayatan yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Kemudian mari kita lihat peta jalan kerjaya, iaitu terdapat 5 fasa evolusi profesional. Yang pertama, pembinaan asas dalam diri. Yang kedua, pemantapan. Yang ketiga, kepimpinan. Dan yang keempat, strategis. Dan yang kelima, berwawasan. Melalui pelan ini, kita boleh merangka kejayaan kita sebagai seorang guru yang profesionalisme yang perlu kita ada dalam. Kita lihat di fasa 1 iaitu pembinaan asas profesional novice, yang mana tahun yang perlu kita ada untuk capai itu sehingga tahun 1 hingga tahun 3 peringkat permulaan sehingga kita boleh capai aspirasi, yang mana ini memfokuskan kepada kompas yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Kemudian matlamat dia ialah untuk menguasai 5 watak guru, survive dan mula kita urus bilik darjah. Kemudian yang ketiga, strategi PPP, yang mana kita boleh mentoring intensif, kita boleh menyertai sebagai pemerhati dalam sesuatu pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penanda kejayaan, yang mana kita boleh hasilkan RPH secara konsisten, kelas yang stabil dan sebagainya. Kemudian fasa 2 itu pemantapan dan penglibatan, yang mana tahunnya kita boleh ambil iaitu daripada tahun 4 hingga tahun 7 peringkat aspirasi kepada kompeten, yang mana matlamatnya ialah untuk kita capai pedagogi inovatif dan pembelajaran terbeza yang boleh kita amalkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi PBB, yang mana kajian tindakan pertama dan kursus yang perlu kita ambil bagi menyelaraskan kejayaan kita sebagai guru profesionalisme. Kemudian yang terakhir iaitu petanda kejayaan, yang mana bila kita lihat pencapaian murid itu memberangsangkan dan meningkat ketara, mana kata itulah kejayaan yang telah kita capai.
Fasa 3 iaitu kepimpinan dan inovasi. Yang tahunnya kita boleh ambil daripada tahun 8 hingga tahun 15. Kita menjadi seorang guru. Peringkat kompeten kepada proficient. Yang mana matlamatnya ialah untuk kita memimpin inovasi pedagogi sekolah untuk kita capai keprihatinan impak. Kemudian yang ketiga, strategi PBB. Strategi ini ialah untuk mendapat pentaulihan jurulatih utama kepada kita sebagai seorang guru yang cemerlang. Dan petanda kejayaannya ialah apabila kita diiktiraf sebagai pakar rujuk dalam sesuatu sekolah tu. Kemudian fasa 4 iaitu kepimpinan strategik. Tahun yang perlu kita lalui itu daripada tahun 16 hingga ke 25 tahun. Yang mana peringkat proficient kepada strategis. Strateginya ialah pengajian sarjana, yang mana kita ni boleh pembentangan secara antarabangsa. Kemudian matlamatnya pula ialah untuk kita mengimpak yang melampaui sekolah, menguasai kepimpinan transformasi, yang mana kejayaannya kita memperoleh ijazah sarjana dan juga kita boleh memimpin program peringkat PPD ataupun di luar sekolah. Kemudian fasa 5 iaitu kepakaran berwawasan tahun 26 ke atas, yang mana peringkat ini ialah strategis kepada berwawasan, yang mana kita ni penghayatan holistik yang secara menyeluruh penuh keenam standard yang kita bincangkan tadi. Kemudian yang kedua itu strategi pengajian PhD, dan ke atas kita melibatkan diri ke arah yang lebih terbuka. Matlamatnya ialah perlu menyumbang kepada kepakaran tahap tertinggi dan petanda kejayaan kita, yang mana kita ni telah menerbitkan sesuatu ataupun sesebuah jurnal antarabangsa tarafnya. Itulah kita punya tanda kejayaan kita. Kita pergi kepada mekanisme pemantauan, iaitu memastikan perjalanan tersasar pada landasan yang betul. Yang pertama, kita boleh lihat refleksikan diri, iaitu pemantauan dalaman, yang mana kita setiap hari perlu kita buat refleksi dalam diri kita tentang kejayaan kita hari ke hari. Kemudian yang kedua, maklum balas 360 darjah, yang mana pemantauan luaran. Kita perlu lihat juga kita punya luaran, adakah kita telah mencapai apa yang telah kita target dalam diri kita. Yang terakhir iaitu portfolio digital. Kita boleh melakukan dokumentasi dalam kita punya kejayaan ataupun kita punya refleksikan diri dari hari ke hari. Sebagai penutupnya, saya tutup dengan setiap hari kita ni tidak berkembang. Tetapi oleh itu ada murid akan kehilangan peluang untuk kita dapat pengejaran yang baik. Oleh itu kita perlulah sentiasa cakna akan kemenjadian kita sebagai seorang guru yang cemerlang. Sekian sahajalah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.